Sains dan kitab suci. Selalunya kita nampak macam dua benda yang langsung tak boleh campur kan? Tapi, macam mana kalau sebenarnya sempadan antara dua dunia ni tak sejelas yang kita fikirkan? Cuba bayangkan, boleh ke satu teks yang usianya dah lebih 1,400 tahun huraikan dengan terperinci proses kejadian manusia dalam rahim, peringkat demi peringkat yang sains moden sendiri baru je dapat sahkan beberapa abad lepas. Inilah persoalan utama yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, untuk mulakan, kita kena faham dulu satu konsep penting yang jadi kunci kepada keseluruhan perbincangan ni. Konsep ni dipanggil tafsir al-ilmi. Jadi, apa benda tafsir al-ilmi ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah satu cara untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran yang bercakap tentang alam. Contohnya pasal kejadian manusia atau alam semesta. Tapi, kita tafsir guna lensa sains moden. Tujuannya, untuk cari titik pertemuan, untuk lihat sama ada wahyu dan penemuan saintifik ni selari atau tak. So, kenapa orang buat macam ni? Apa motifnya? Bagi mereka yang menyokong kaedah ni, hujahnya macam ni. Kalau Al-Quran boleh terangkan satu fenomena saintifik yang manusia sendiri baru je tahu beratus-ratus tahun kemudian, itu dah jadi macam satu bukti yang kuat. Bukti yang teks ni bukan rekaan manusia, tapi datang dari sumber yang maha tahu. Baiklah, sekarang jom kita kenal dengan seorang tokoh hebat yang memang terkenal dengan pendekatan ni. Seorang ulama besar Nusantara iaitu Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kita semua lebih kenal beliau sebagai Hamka. Bukan calang-calang orang tahu. Beliau ni seorang ulama, sastrawan, pemikir, memang ikon di Nusantara. Dan dalam karya agung beliau, Tafsir Al-Azhar, beliau banyak gunakan kaedah tafsiran saintifik yang kita bincangkan tadi. Dan bagi Hamka, usaha ni bukan sekadar nak tunjuk pandai atau main-main akademik tau. Tak. Bagi beliau, ini adalah cara untuk kuatkan lagi iman, untuk tunjukkan pada kita semua yang akal dan wahyu atau sains dan agama, dua-dua ni tak perlu pun bergaduh. Sebaliknya, ia boleh berjalan seiringan, saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling menarik. Jom kita tengok contoh yang paling popular dan selalu jadi bualan, iaitu macam mana Hamka mentafsir ayat-ayat Al-Quran tentang kejadian embrio manusia. Dalam Al-Quran ada disebut beberapa peringkat utama dalam perkembangan embrio ni. Jom kita bedah satu persatu dan kita lihat macam mana Hamka kaitkan setiap peringkat ni dengan ilmu sains moden. Peringkat yang pertama sekali ialah sulah. Okey, cuba tengok perbandingan ni. Secara tradisional, sulalah ni difahamkan sebagai parti atau intipati daripada tanah. Simple kan? Tapi, Hamka, beliau bawa satu tafsiran saintifik yang lebih mendalam. Beliau kata ia merujuk kepada nutrien dan mineral dari tanah yang diserap oleh tumbuhan. Lepas tu, kita manusia makan tumbuhan tu dan nutrien itulah yang akhirnya jadi komponen asas untuk sperma. Nampak tak? Satu rantaian biokimia yang pusingannya bermula dan berakhir dengan tanah. Baiklah, selepas sulala, kita beralih ke peringkat kedua, nutfah. Dekat sini, Hamka bawa kita zoom in ke tahap mikroskopik. Nutfah ni, ikut tafsiran beliau, bukan sekadar setitis air mani secara umum, tapi lebih spesifik. Ia merujuk kepada proses persenyawaan itu sendiri, momen di mana benih lelaki dan telur perempuan bersatu. Malah beliau tekankan macam mana daripada berjuta-juta sperma, hanya satu je yang berjaya. Ini selari dengan makna asal nutfah, iaitu sebahagian yang sangat kecil daripada cecair yang banyak. Peringkat yang ketiga ni, alaqah. Yang ini memang sangat-sangat menarik sebab perbandingan dari segi bahasa dan sainsnya, wow, sangat visual. Macam ni, perkataan alaqah dalam bahasa Arab ni ada dua maksud utama. Satu, segumpal darah beku. Satu lagi, sesuatu yang melekat atau bergantung. Tafsiran lama banyak fokus pada maksud segumpal darah. Tapi Hamka, beliau highlight makna kedua, sesuatu yang melekat. Dan beliau buat satu perbandingan yang genius. Embrio yang melekat kuat pada dinding rahim, persis macam seekor lintah yang melekat untuk hisap darah dan dapatkan nutrien. Bayangkan, gambaran tu sangat-sangat tepat kan? Seterusnya, embrio terus berkembang dan masuk ke peringkat mudghah. Yang ni pun satu lagi perumpamaan visual yang memang padu. Mudghah ni secara bahasanya bermaksud bahan yang dikunyah atau segumpal daging yang dikunyah. Hamka kaitkan istilah ni dengan pembentukan somit, iaitu segmen-segmen awal yang akan jadi tulang belakang kita. Kalau tengok gambar embrio pada tahap ni, memang nampak bersegmen-segmen. Sebiji macam ada kesan gigi lepas kita kunyah sesuatu. Luar biasa kan?
Dan akhirnya, kita sampai ke peringkat pembentukan tulang dan juga daging, iaitu izam dan laham. Penting untuk faham urutan yang disebut di sini. Hamka tekankan yang Al-Quran jelaskan proses ni dengan sangat spesifik. Tulang atau izam dibentuk dulu. Lepas rangka ni siap, barulah ia dibalut atau disaluti dengan daging atau lahm. Proses ni, rangka dulu, baru otot, memang sama dengan apa yang kita tahu dalam ilmu embriologi moden. Okey, contoh embriologi tadi memang dah cukup mengagumkan kan? Tapi skop ijaz ilmi atau mujizat saintifik dalam Al-Quran ni sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Golongan ilmuwan yang guna kaedah ni, mereka bukan cuma kaji pasal biologi je. Tak, mereka teroka ayat-ayat tentang macam-macam lagi. Pasal botani, geologi dan kejadian gunung ganang. Sampailah ke kosmologi, pasal alam semesta yang mengembang. Dalam semua bidang ni, mereka sentiasa cuba cari titik pertemuan antara teks suci dan penemuan sains. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Bagi mereka yang mengamalkan tafsir al-ilmi ni, tujuannya bukan nak paksa-paksa sains untuk masuk dalam kitab suci. Bukan. Sebaliknya, ia dilihat sebagai satu dialog, satu perbualan yang harmoni, yang menunjukkan macam mana bila kita kaji alam guna sains, ia sebenarnya boleh buat kita lebih faham dan lebih menghayati wahyu. Dan ini membawa kita kembali kepada persoalan besar di awal tadi. Apa agaknya yang berlaku bila sebuah mikroskop moden dan sebuah teks suci yang kuno seolah-olah menunjukkan kita imej yang sama? Apa maknanya semua ni? Itulah soalan menarik yang tinggal untuk kita fikirkan. Satu persoalan tentang di mana iman, sejarah dan sains bertemu.